Seorang lelaki warga asing diburu polis kerana disyaki terbabit kes amang seksual terhadap seorang kanak-kanak perempuan berusia 12 tahun di sebuah rumah di Kampung Buis, Kiabau, Sabah. Ketua Polis Daerah Beluran, Superintendent Hassan Majid berkata, suspek yang dikenali sebagai Nur Islam Han atau Han dipercayai melakukan perbuatan itu di rumah keluarga mangsa sendiri pada 13 Jun lalu. Menurut beliau, polis menerima laporan daripada mangsa kira-kira jam 4 petang di Balai Polis Telupit. Katanya suspek yang berusia lingkungan 20-an yang dipercayai warga Pakistan telah melarikan diri dan usaha mengesannya sedang giat dijalankan. Kes disiasat mengikut Seksyen 14(A) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Sehubungan itu, orang ramai yang mempunyai maklumat diminta tampil membantu siasatan dengan menghubungi Balai Polis berhampiran.